Maybe one more daripada penyokong, and then we should say you should give the mic to him first. I've got one question. Can I ask a question? Ampunku, saya ada satu soalan untuk Tunku. Sekiranya Tunku ada 10 jam, berapa jamkah Tunku akan tumpukan kepada JDT dan berapa jam tumpukan kepada FAM? Kau ni memang soalan, memang orang kata soalan nak kena backhand. Ni macam soalan nak kena backhand. Okay, very clear sebelum saya ambil tugas FAM. Tugas, tanggungjawab FAM. JDT is love. Is love. Kasih sayang, dedikasi of course untuk JDT. This is my business. Tetapi saya tak boleh ambil keuntungan bisnes saya to FAM. FAM is have to be apa yang ada dalam negara. For example, mana semua multi-millionaire dan billionaire dalam negara? Takkan tak beri sumbangan kepada sukan nombor 1 dalam negara? Takkan saya kena bagi everything from here? FAM is not mine. This is mine. This is saya punya club. I'm not the president, saya adalah pemilik. Saham club saya pegang. Biggest share. So kalau 10 jam, mana berapa bagi? Berapa bagi JDT, berapa bagi FAM? Kalau saya cakap 5 JDT, 5 FAM, tipu. Tak betul? Saya cakap at least 6 JDT lah. Ya. And maybe 4 FAM. Yeah, because FAM is my tugas. It's a tugas to restructure the league. Dia lain. But this, saya bina benda ni daripada tak ada apa-apa. Titik peluh cari duit sini, pening kepala semua untuk sini. FAM is more of a tugas untuk pastikan persatuan bola sepak tanah air tak disalahgunakan oleh mana-mana pihak atau mana-mana individu yang nak menggunakan ia sebagai satu political tool. That is the reason why saya jadi presiden. Satu. Nombor 2, pasal saya sayangkan bola sepak. Saya cintakan sukan bola sepak. And I want to have a healthy competition dan juga for the national team to do well. That is tugas and tanggungjawab. The love, dedikasi, time. Saya tak nak tipu. Saya bukan menipu. It's here. It's in Johor. Pasal apa? Saya adalah hamba rakyat Johor. Saya berkhidmat, berkorban untuk mereka. Tak kisah dalam sukan, tak kisah dalam ekonomi, pentadbiran kerajaan, agama, semua untuk mereka. So this is where saya berkhidmat dan saya adalah hak milik mereka dan hamba mereka. So dedikasi saya di sini. Sana tugas. So that is saya punya jawapan. 60-40. Fair? Fair or not fair? If not fair, you go find a new president lah. Okay, you want to say something?